الشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersempena dengan program infak Jumaat anjuran Majlis Agama Islam Negeri Johor, yang mana pada kali ini Surau Rawdatul Indah kita diminta untuk menganjurkannya. Maka diminta kita memberikan sedikit tazkirah. Bersama-sama kita hayati. Dan tazkirah kali ini insya-Allah saya akan sampaikan berkenaan dengan keutamaan membayar zakat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pengetahuan kita bersama, amalan kita semua ini terbagi kepada dua, tuan-tuan. Pertama, amalan yang dipanggil amalan qasir. Amalan qasir ini adalah merupakan amalan yang mana manfaatnya adalah datang kepada diri kita sendiri. Amalan qasir ini contohnya seperti solat, puasa, berzikir, umrah dan sebagainya. Okay. Maka manfaat pahalanya datang pada diri kita sendiri. Manakala yang kedua dipanggil amalan muta'adi. Amalan muta'adi ialah mana perbuatan soleh, perbuatan baik yang kita datangkan manfaat kepada orang lain. Okay. Contohnya kita sedekah, menolong orang yang dizalimi, memberikan ilmu, pengetahuan, beri minum, beri makan, pakaian, dan seumpamanya. Jadi menurut ulama, amalan muta'adi ini lebih utama. Sebab apa? Kita memberi manfaat kepada orang lain. Amalan qasir ini dia untuk kita kumpul pahala. Manakala amalan muta'adi ini mengundang rahmat Allah kepada kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita punya amalan, kita masuk syurga bukan daripada amalan atau pahala kita, tetapi daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk mengundang rahmat Allah, maka kita mesti menunjukkan sifat rahmah kepada orang lain. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lil ladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladzina hum bi ayatina yu'minun. Yang bermaksud rahmatku meliputi segala sesuatu, maka aku akan menentukannya bagi orang yang bertakwa dan yang memberikan zakat serta orang beriman kepada ayat kami. Okay. Kedua bagi amalan muta'adi ini adalah, pertama ialah zakat, kedua adalah memberikan nafkah. Ini adalah wajib. Okay. Jadi zakat ni adalah kedua bagi amalan muta'adi. Jadi kalau kita perhatikan tuan-tuan di dalam Al-Quran, apabila setiap kali disebutkan solat, dirikan solat, maka dia akan gandingkan dengan tunaikan zakat. Kasar kan? Setiap kali dalam Quran disebut tentang solat, maka dia akan gandingkan dengan zakat. Ada berapa ayat dalam Al-Quran yang menyatakan solat dan digandingkan dengan zakat? Total semua ada 82 ayat. Contohnya yang masyhur adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah kamu akan solat dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama-sama orang yang rukuk. Al-Baqarah ayat 43. Okay. Jadi itu belum lagi termasuk ayat-ayat yang mana mengarahkan pada menunaikan zakat syahadah. Pertama-tama sekali kita wajib melaksanakan perkara-perkara tersebut. Pertama, ada perkara yang kita kena wajib laksanakan dalam sehari 5 kali. Semua orang tahulah dalam sehari 5 kali apa tu? Itu solat fardu yang 5 waktu. Ada juga perkara yang wajib dalam hukum Islam ni sebulan penuh kita harus laksanakan dalam setahun. Dalam setahun sebulan penuh. Kalau nanti kita akan laksanakan itu puasa di bulan Ramadan. Ada tu yang wajib kita laksanakan sekali seumur hidup. Sekali seumur hidup itu kalau yang mampu menunaikan haji di Baitullah. Jadi ada lagi satu, sekali kita kena laksanakan setiap tahun. Setiap tahun sekali kita kena laksanakan. Itulah ramai orang abaikan perkara ini. Dia ingat tak apa-apa. Sebenarnya ini juga adalah wajib. Sebagaimana solat, puasa, haji, iaitulah menunaikan zakat. Setahun sekali kita mesti wajib duduk kira
berapakah duit simpanan, saham, harta kita yang tak bergerak dalam 1 tahun, yang wajib kita asingkan 2.5% untuk bayar zakat. Tentara fakah tu tak perlu risau. Semua orang bekerja, cari pendapatan gaji, confirm akan bayar zakat. Tapi ramai orang mengabaikan zakat. Masalahnya ramai orang jaga solat, puasa, tetapi tidak peduli tentang orang yang susah, orang yang dhaif, dan malah mengabaikan membayar zakat, sedangkan zakat itu adalah wajib. Maka jika ini berlaku, kita takut Allah akan golongkan kita dalam kalangan orang yang kedekut ataupun bakhil. Ya, seperti sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis Nabi SAW, riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, sesiapa yang Allah telah berikan harta kepadanya dan dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat nanti harta itu akan dijadikan seekor ular yang botak dan di atas kepalanya ada 2 titik hitam. Ular itu akan dikalungkan di lehernya. Ular itu akan mematuk bahagian rahang mukanya sambil berkata, akulah hartamu, akulah simpananmu. Kemudian baginda SAW membaca ayat dari surah Ali Imran ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwiquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Yang bermaksud, dan jangan sekali-kali orang yang bakhil dengan harta benda yang telah dikurniakan Allah SWT kepada mereka dengan kemurahannya menyangka bahawa bakhilnya itu baik bagi mereka, bahkan ia adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dikalungkan dengan apa yang telah mereka bakhilkan itu pada hari kiamat kelak. Dan bagi Allah jualah hak milik segala warisan langit dan bumi. Dan ingatlah, Allah Maha mengetahui dengan mendalam akan apa yang kamu kerjakan. Surah Ali Imran ayat 180. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ada hadis lain juga yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa apabila turunnya ayat Al-Quran dari surah At-Taubah ayat 34 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dia bermaksud, dan ingatlah orang-orang yang menyimpan emas dan perak serta tidak menginfakkannya pada jalan Allah, yang menunaikan zakat, maka khabarkanlah kepada mereka berita gembira dengan balasan azab siksa yang tidak tertulis sakitnya. Surah At-Taubah ayat 34. Maka para sahabat berasa bahawa ayat ini begitu berat bagi orang Islam. Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, aku akan melepaskan bebanan kami ini. Lalu beliau pergi berjumpa dengan Nabi SAW dan berkata, wahai Nabi Allah, ayat ini sangat membebankan sahabat-sahabat Tuhan. Lantas Nabi SAW pun bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mewajibkan zakat kecuali untuk membersihkan bahagian harta yang berbaki. Hanya sahaja Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan pewarisan harta pusaka agar harta itu kekal sehingga untuk orang yang selepas kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Satu lagi hadis riwayat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, mana-mana pemilik emas atau perak yang tidak menunaikan haknya, yakni zakat, maka pada hari kiamat nanti emas dan perak itu akan dijadikan kepingan-kepingan yang akan dipanaskan dengan api neraka. Kemudian kepingan-kepingan itu akan digosokkan ke atas lambungnya, dahinya dan belakang musuh. Jadi hati-hatilah tuan-tuan, di samping kita jaga kewajipan solat, puasa, haji dan lain-lain, jangan abaikan zakat, tuan-tuan. Zakat itu wajib sebagaimana rukun-rukun Islam yang lain. Okay? Wajib, malah zakat ini juga digandingkan dengan solat. Ada orang yang berikan solat tetapi mengabaikan membayar zakat. Ini telah diberi amaran oleh Rasulullah SAW, bahawa solat ini tidak akan diterima. Seperti mana hadis daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa kami telah diperintahkan oleh Rasulullah untuk mendirikan solat dan menunaikan zakat. Sesiapa yang tidak menunaikan zakat, maka tiada solat baginya. Dan yakni solatnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Tabrani. Keterangan
yakni di sini dia tidak akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dijanjikan atas solatnya itu, walaupun kewajipan solatnya itu sudah tertunai. Dan dalam sebuah hadis lain, sesiapa yang tidak menunaikan zakat bukanlah dia seorang Islam yang sempurna. Amalan yang soleh tidak akan berfaedah lagi untuknya. Yakni azab kerana tidak menunaikan zakat itu tidak boleh dihapuskan oleh pahala daripada amalan-amalan kebajikan. Dan tidak boleh kewajipan zakat tetap tertanggung ke atasnya. Dalam sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa tanpa menunaikan zakat agama tidak akan sempurna. Dalam sebuah hadis lagi dinyatakan bahawa Allah SWT tidak akan menerima solat orang yang tidak menunaikan zakat. Allah SWT telah menghimpunkan solat dan zakat pada berpuluh-puluh ayat di dalam Al-Quran. Maka janganlah kamu memisahkannya. Maksudnya memisahkannya itulah menunaikan zakat tetapi menunaikan solat tetapi tidak membayar zakat. InsyaAllah ya. Jadi satu lagi amaran Allah SWT bahawa orang yang tidak mempedulikan orang yang miskin, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang memerlukan dan tidak menunaikan zakat, Allah menggelarkan dia sebagai seorang pendusta agama atau pembohong. Okay? Pendusta agama. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'un yang kita biasa mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapakah yang pendusta agama, pembohong dalam agama? Itulah orang yang mengherdik, mentengking anak-anak yatim dan yang tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Jadi di samping kita mengumpul pahala untuk kita, maka jangan lupa tanggungjawab kita pada masyarakat. InsyaAllah tuan-tuan. Jadi sebagai kesimpulannya, mari kita tengok tadi lagi apakah secara ringkas ya, azab, iaitu mudaratnya bagi orang yang tidak menunaikan zakat. Pertama, jika kita tidak melaksanakan zakat sekiranya telah cukup nisab kita, azab yang berat menantinya di akhirat. Sehinggalah dia tunaikan semua zakat-zakat yang tertanggung oleh. InsyaAllah tuan-tuan, menerusi program Infak Jumaat ini, Kerajaan Negeri Johor telah memberikan contoh kepada kita bahawa ini masanya untuk kita memberikan keperhatian kita kepada orang miskin, orang susah. Johor ni ramai orang miskin, orang dhaif. Banyak yang putus perbelanjaan, hilang mata pencarian kerana kemalangan, kerana suami meninggal, kerana dah ketika jadi OKU, sakit berat, sakit kronik dan sebagainya. Di Johor ni ada pendapatan per kapita sebuah keluarga yang di bawah RM2,000 yang kira miskin, 1,300 miskin tegak, ramai tuan-tuan. Jadi ada bahagian dalam kita punya harta kita tu ada untuk mereka. Keluarkanlah. Jadi bila dah cukup nasibnya, hisapnya iaitu kadar berdasarkan 85 gram emas, lebih kurang RM7,000 dan keseluruhan simpanan kita tu kita asingkan setelah cukup satu tahun. InsyaAllah kita sama-sama sampaikan, bersama-sama ada iktibar dan sampaikan insyaAllah. Semoga apa yang disampaikan ini akan dapat memberikan manfaat kepada kita insyaAllah. Jadi kali kita sama-sama baca ke surah Al-Kahfi. Okey, baik, kita sama-sama baca surah Al-Kahfi dan kemudian kita akan bacakan doa kesejahteraan.